Hari ini harga emas mencecah ke paras tertinggi lagi, iaitu melebihi 3,100 USD per ounce. Ini adalah rekod baru dalam sejarah harga emas. Faktor utama ialah tidak lain dan tidak bukan, iaitu disebabkan oleh Presiden Donald Trump mengenakan tarif tinggi kepada kenderaan import. Itu adalah apa yang diperkatakan oleh pakar emas. Jadi disebabkan oleh ketidaktentuan ekonomi inilah yang menyebabkan ramai pelabur yang beralih ke dalam bentuk emas. Ilmu yang penting bagi penyimpan emas ialah walaupun kita faham secara terperinci tentang turun naik harga emas, tetapi kita tak ambil inisiatif untuk bermula, berita itu langsung tak memberi apa-apa manfaat terhadap kewangan anda sendiri. Apa yang lebih penting ialah tindakan kita. Harga emas itu confirm akan naik selagi mana kita masih perlu menggunakan wang kertas sebagai medium transaksi yang semasa. Jadi untuk selamatkan kekayaan kita untuk jangka masa yang panjang, alihkan ke dalam bentuk emas. Selain harga emas meningkat dari tahun ke tahun, kita juga dapat manfaat daripada sudut elakkan duit kita sendiri daripada terbocor. Teruskan follow saya untuk sentiasa dapatkan ilmu tentang emas, kewangan serta public good.